Alia Shah Official. Slow progress is real journey. Baiklah, sekarang kita dah masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi, apa aktiviti korang untuk bulan puasa tahun 2026? So, hari ni aku nak buat vlog tentang kehidupan dia sebagai seorang yang penganggur. Aku dah bilang macam-macam kerja tau sebenarnya, tapi kerja terbaik yang Allah tetapkan untuk aku lepas aku habis belajar adalah jadi maid dekat rumah, tolong mak bapak kau kemas rumah, lagi-lagi untuk raya ni. Tapi sebab aku rasa aku rajin hari ni, kita ada mission. Missionnya adalah, jom tengok ni. Jeng 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 jeng. Kau nampak tak apa aku nampak tu, guys? Aku jumpa ni semalam. Tak kisahnya. Gabuk lah. Saya mati kat sini. Okey. Bau nak ada. Aku dah tahu. Aku mati kat situ pula. Cipoci lah dia. Labut lah. Hai, bendanya semakin kelihatan. Macam mana nak sonok? Dia tak mati busuk. Aku dah busuk lah dia ni. Rasa pejam. Tak tengah sonok. Okey, dapat kain. Kain pun cantik. Ini ada sebelah kanan. Tak pakai bawah di sana. Itu bukan beli. Dia macam, aku ni tak bagus suka kucing. Tapi rumah ni, kucing selalu datang. Tengok. A few moments later. Eternity later. Dia buat kerja lain. Nah, aku duduk je. Kita akan bersihkan ke kawasan ni supaya sedap mata memandang dan harap tak adalah kucing lagi. Serius memang tak pandai. Bukan takut pun boleh pegang. Tapi kalau dah mati, memang kesian ni. Banyak sungi pula tukar. Kenapa? Okey. Kelorok untuk membasmi segala kuman dan bau-bau. Saya kita letak sabun biasa. So, bila dah siap kemas, kita akan tengok. Jadi begini. Hiung. Ni dah. Buang bangkai anak kucing sudah. Kemas sembarang belum. Okey, sekarang kita kepada episod seterusnya. Aduh, kita duduklah ni. Tunggu sikit. Okey, terus. Aku sampai. Mari kita unboxing. Alia adalah seorang yang suka unboxing barang, tapi tak ada tenaga untuk review barang.
Sembarang belum ambil kereta bawah sudah. Alright guys, welcome back. Okay, sekarang kita akan buat hobi kita. Sekarang menunjukkan pukul 11 tengah hari. Selalu masa ni kalau bukan bulan puasa, of course dah masuk dapur dah memasak. Tapi disebabkan hari puasa jadi tak payah masak. Pasal bulan nak masak kan. Masak kita tukar pukul 4 dan 4. Selalunya lepas masak. So, main sekarang kita akan sama lukisan kita. Syudah. Ini tak cantik lagi. Ini just basic baru. Memang cantik. So hari ni kita akan guna apa tu watercolor. Semalam kita dah guna oil color. Dia lambat gila kering. Dia tak secantik macam kalau pakai acrylic tau. Dia tak apa nak flash. So hari ni the idea is kita cari gambar kehidupan. Wah, indah guys. Jam sudah menunjukkan pukul 2.30. Jauh sangat. Aku untuk berhenti melukis, solat, ngaji sikit, tengok drama lah. Nak mengelakkan tidur di tengah hari. Nanti kalau terbabas lagi susah. So kita play. Asal tak mau play? Ayo. Pekahannya weh. Janganlah. Okey mau. Mantap. Tinggal jam settle, senaman pun dan cuci timbal. Guys, so sekarang kita nak pergi solat tarawih. Outfit check. Putri Raya. Baca lagi ni. Selamat bertarawih guys. More sama Aci. Alah no, cantik lah pula. Tak sama seperti yang diharapkan. Tunggu. Okay, balik daripada tarawih. Dah makan. So kita ada kerja yang kita kena buat, which is lipat kain yang menggunung yang kita dah basuh pagi tadi sambil mencuci-cuci. Sambil kemas tadi tu. So itu sajalah vlog saya sepanjang Ramadan hari ini. Dan kadang-kadang ada juga hari-hari yang lain, mungkin akan ada tambah lah apa kita nak buat kan. Macam besok ke mungkinan balik kampung. Tak tahu. So itu saja daripada saya. Alright guys, itu saja konten kita pada kali ini. Ingat, slow tak apa, yang penting kita cuba buat apa yang kita nak. Alright, walaupun mungkin saya jarang post konten. Okay, bye. 3, 2, 1. Check it out.